Mari kita pelajari 3 cara gaya hidup sihat. Let's go! Definisi gaya hidup sihat ditakdirkan sebagai amalan tabiat meningkatkan kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang boleh memudaratkan kesihatan. Cara gaya hidup sihat yang pertama ialah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Kita perlu mengambil pemakanan berdasarkan piramid pemakanan dan mengurangkan pemakanan yang bergula, bergaram dan juga berlemak. Cara mengamalkan gaya hidup sihat yang kedua ialah melakukan aktiviti fizikal. Kita perlu melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Cara aktiviti yang boleh dijalankan ialah berjalan kaki, berenang, berbasikal dan bersukan. Syarat yang ketiga ialah kita perlu mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Kita perlu tidur 7 hingga 9 jam setiap malam untuk membolehkan badan dan minda mendapat rehat yang mencukupi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.